Assalamualaikum semua. So, ni aku baru balik kerja. Kau tengok lah, jamnya amat sedang kena dekat raya ni. Tak tahu lah mic ni kau dengar ke tak. Cuaca macam nak hujan lah. Harap tak hujan je lah. Tapi ke arah Putrajaya terang berderang. Kat belakang gelap nak mampui. Allah Akbar. Aku baru dapat order rantai. Nak tukar rantai lah. Rantai tak sedap sebab dia pakai O-ring. Rantai O-ring ni senang kendor lah. Aku order pun rantai X-ring daripada RC. Aku dari dulu kalau motor lama aku mesti aku pakai X-ring. Lebih tahan lah kalau nak bandingkan dengan O-ring. Aku bukan nak cakap lah O-ring punya rantai tak tahan, tapi kalau nak bandingkan dengan X-ring, sedang lagi X-ring lah. O-ring ni boleh pakai daily, tapi kalau korang jenis nak kesat, memang tak disyorkan lah. Sebab dia senang kendor. Satu hal dia senang kendor, dan dia senang rosak. Kalau korang tak jaga dengan betul, dia senang rosak. Kalau korang tak spray dia selalu, boleh katakan kalau O-ring ni korang kena kerap spray lah. Masa aku kerap tu seminggu tu 3 kali. Macam tu lah. Kau macam X-ring ni pula, tak tahulah. Bagi aku dari dulu aku pakai, tak pernah lah problem. Daripada motor 750, daripada motor 1200 cc, tak pernah aku ada problem lah pakai X-ring. So ni pun aku dah order. Besok korang kena pasang. Alah-alah aku pasang tu kat tukar tayak sekali lah. Tayak aku pun dah botak dah. Mileage pun dah nak masuk 9,000 lah. So besok pagi-pagi pergi kerja, aku terus hantar motor. Yalah, sebelum raya kan, nanti nak balik kampung, tak adalah risau apa kan. Tayak pun dah tukar. Kalau nak servis tu macam tak payah lagi. Aku baru je servis 1,000 lebih tu. Sorry lah kalau angin bunyi kuat hari ni, sebab aku pakai thermal open face. So mic aku ni terdedah. Kita tinggal berapa hari je bulan puasa ni kan. Sekejap dia rasa masa berlalu. Aku rasa aku baru je start buat video, jadi aku tengok aku pergi balik dah nak habis bulan puasa. Hari ni hari yang Selasa, Jumaat atau Sabtu dah raya. Itulah, masa berjalan dengan begitu pantas. Tapi aku raya tahun ni pun balik Kelang je. Hujan sudah kawan. Hujan rintik-rintik. Oi, dia bukan hujan rintik hebat. Memang dia terang, tapi hujan. Lepas raya baru aku boleh buat video ride. Pergi Genting ke apa kan. Lama dia dah tak pergi ride. Tayar aku dah petak man. Lama sangat tak pergi layan Honda. Asah tayar bagi bulat kan. Yalah, jalan aku hari-hari ulang alik kerja ni straight lah sampai sudah dekat Max ni. Oi, jam hujan 6.
Oi, apa hal pasang hujan? Aduh. Basah kawan. Ya Allah, sejuk woi. Okay guys, terima kasih mana yang dah menonton video pendek je hari ni. Mana tengah tengok, jangan lupa like, subscribe, share. Kita jumpa video lagi seterusnya. Ciao.